Sebelum ni saya sebulan 15 hingga ke 20. Lepas saya masuk kelas Fanivo, saya achieve target 1.5. Inilah anak didik Fanivo yang berjaya mencapai 1 juta jualan selepas setahun bersama dengan kami. Puan Hidayah. Assalamualaikum Puan Hidayah. Waalaikumsalam. Sila kenalkan diri dulu. Okey, saya Puan Hidayah. Saya buka store dekat Ipoh. Sebelum ni saya memang slow. Sebulan 15 hingga ke 20. Tak bulan 2 sampai bulan 9 saya achieve target 1.5. Wow, daripada bulan 2 sampai bulan 9. Tahun yang sama dapat 1.5 juta. 1.5 juta. Okey, apa 3 benda yang Puan Hidayah buat? Lepas saya masuk kelas Fanivo, saya ubah balik bahagian pengurusan, buang staff yang tak berkemahiran, ubah semua CS apa semua. Lepas tu marketing. So yang ketiga, buat marketing. Jangan takut buat marketing. So bayangkan tuan-puan, dengan mengurus orang yang ada dekat dalam, ambil orang yang betul, letak di tempat yang betul, Masya Allah, dia punya result sale tu berkali ganda naiknya. Apa sebenarnya yang menjadi cabaran bila buat spa ni? Bila buat spa cabaran, staff. Sebab staff suka bila kita ajak, dia orang akan buat dekat luar. Tapi kita tak kisah sebab kita ada guru. Bila kita ada guru, kita tak kisah kalau orang nak sailang kita. Sebab dia mungkin boleh ambil 1 customer, tapi kita tahu macam mana nak bawa masuk 100 customer. Sebelum ni tak pernah capai 1 juta. Tak pernah. Sekarang ni dah capai 1 juta. Apa yang berubah dari sudut kehidupan Puan Hidayah tu? Dapat beli rumah. Alhamdulillah. Dapat beli rumah yang berharga 1 juta. Oi. Lepas tu pergi travel. Kenapa sebelum ni tak boleh pergi travel? Tak boleh, tak ada simpanan. Tak ada simpanan langsung. Berapa tahun sebenarnya Puan Hidayah berniaga ni? 5. 5 tahun langsung tak ada simpanan. Tapi lepas setahun bersama dengan Fanivo, terus Alhamdulillah ada simpanan. Okey, baik. Ada rumah, ada cash reserve, dah boleh mula travel. Ada lagi berlaku perubahan? Buka kedai satu lagi. Sebab bila customer terlampau ramai, dia jadi sempit. Bila jadi sempit, saya buka lagi satu dekat bahagian ni tapi ujung sekali. Dia dah berkembang jugalah kat situ. Pada masa sama, ada juga buka kios bergerak lah. Senang cerita tu tak? Betul. Ini dekat Ipoh ni, tapi ada kios bergerak juga kat Kedah. So, adakah Puan Hidayah yang buat semua benda pula sekarang? Tak, staff juga buat. So, sekarang dah tak tenggelam operasi lah? Tak. Dulu tenggelam operasi, tak boleh nak pergi mana, tak boleh nak pergi travel, tak boleh nak tinggal operasi. Sekarang tak boleh tinggal operasi. Apa pesanan Puan Hidayah kepada semua? Kat luar sana ada yang juga berniaga spa, yang buat estetik, apa semua tu. Apa pesanan Puan Hidayah kepada mereka kat luar sana? Pesanan saya, kalau kita nak berjaya, kita kena cari guru. Kita nak berjaya memang kena cari guru. Sebab kalau tak ada guru, kita tak boleh sampai ke tahap yang sekarang. Dulu saya tak ada guru, memang saya terhuyung hayang. Saya tak tahu nak cari siapa, nak tanya siapa, tak tahu nak susun atok balik. So, siapa yang tak ada guru tu, cari Fanivo. Sebab the best. Banyak-banyak sedikit, paling best Fanivo lah. Apa Puan Hidayah nampak beza antara Fanivo dengan guru-guru yang lain ni? Semua bagus, tapi apa yang bezanya tu? Beza dia sebab macam Fanivo ni dia boleh ikut step saya. Macam saya ni slow sikit, lepas tu saya suka buat urusan terburu-buru, so dia orang lah susun atok saya balik. Yang ni puan tak boleh buat, yang ni boleh buat. So, terima kasih kepada Puan Hidayah dan saya ucapkan tahniah kepada Puan Hidayah kerana berjaya mencapai jualan bisnes 1 juta pertama dalam hidupnya selepas tahun bersama dengan kami. So, bagi anda kat luar sana yang berniaga, tak kisahlah, mungkin selain daripada estetik, selain daripada spa, yang nak juga capai jualan lebih daripada 1 juta setahun, hanya perlu daftar di link yang ada di atas atau di bawah video ni. Kita jumpa dah event yang akan datang, insyaAllah. Pagi.